Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cikgu dan Ustazah. Terima kasih kerana sudilah untuk adakan temu bual bersama saya. Okay, untuk sesi temu bual ni saya akan tanya soalan sekaligus lah dengan Cikgu dan Ustazah. Boleh? Sebab soalan dia mungkin ada yang kait rapat juga antara Cikgu dan Ustazah pun. Cuma bezanya dari segi subjek lah. Okay, soalan pertama, apakah program atau aktiviti Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam yang telah dilaksanakan dekat sekolah ni? Saya mulakan dengan Cikgu dulu. BM dulu. Okay, soalan dia, apakah aktiviti Bahasa Melayu? Okay, apa aktiviti yang kita jalankan di sekolah ni? Okay, untuk sepanjang tahun ni, aktiviti ni pada murid, betul? Program pada murid ke umum? Umum dan guru dan murid juga. Okay. Aktiviti ni banyak. Kalau panitia BM, kita akan ada aktiviti kalau ikut takwim kita lah. Satu kalau untuk murid program Minggu Panitia Bahasa Melayu, dan program tambahan kita, maksudnya inisiatif panitia lah, program bantu membaca untuk membantu murid-murid yang lemah tadi. Ini untuk tahap 1 saja. Okay, Minggu Panitia tadi pertandingan lah, pertandingan dalam kelas kan. Minggu Panitia aja tahun 1 hingga 6. Okay. Jadi kita juga ada program di bawah co-curriculum. Kita panggil program tu Co-Akademik Bahasa Melayu. Yang ini memang kita link dengan program-program KPM lah, bawah jejak juara KL. Setiap panitia sebenarnya memang kita kena masuk untuk beri sijil penyertaan kepada murid, sebab ini yang membantu murid mencapai markah PAJSK mereka dengan baik. Terutama senang je sekarang, kalau masuk banyak peringkat negeri, dia terus menyertai je pun dah peringkat negeri dah. Dia tak ada saringan yang banyak. Kalau BM ni banyak terus dengan negeri je. Contoh kita dah masuk untuk co-akademik ni, bercerita, pidato, pantun, dan on the way bicara berirama dengan teater lah. Yang ni teater je, bukan bawah KPM. Yang ni bawah NGO yang kita kerjasama dah berapa tahun. Tahun ni BM yang take over untuk pertandingan teater, SSPN, PTPTN. Okay. Itu untuk BM. Kalau untuk pendidikan Islam pun untuk pendidikan Islam, kita ada, untuk tahun ni saja kita ada 20 program. Panitia Pendidikan Islam lah mempunyai program yang paling banyak di sekolah, sebab dia merangkumi dengan Hari Kebesaran Islam. Contohnya yang kita mula-mula adakan pada tahun ni adalah program Isra Mi'raj. Okay, kita panggil berceramah untuk datang beri ceramah kepada murid dan warga sekolah lah. Okay, untuk yang kalau ikut yang kurikulum ni, kita buat Minggu Panitia. Minggu Panitia, setiap subjek dia mesti ada Minggu Panitia dia. Begitu juga dengan Minggu Panitia Pendidikan Islam. Dalam Minggu Panitia Pendidikan Islam ni, kita buat program yang akan membantu murid untuk kita nak mencungkil bakat. Contohnya kalau Panitia Pendidikan Islam ni, dia buat program macam ada pertandingan nasyid, pertandingan syarahan, pertandingan hafazan, pertandingan tilawah Al-Quran. Melalui Minggu Panitia ni dah kita cari bakat murid untuk kita bawa kepada program co-akademik. Jadi di sinilah Minggu Panitia ni satu medan di mana kita mencungkil bakat murid. Selain daripada tu, aktiviti dia sangat banyak lah. Kalau Maulidi Rasul, Ma'ah Hijrah, lepas tu Kem Besari Solat, dia ada aktiviti mingguan. Contoh mingguan bacaan Yasin dan bacaan hadis setiap hari Jumaat, itu mingguan. Jadi ada aktiviti yang mengikut Hari Kebesaran Islam, dan yang telah ditetapkan oleh KPM, contohnya Kem Besari Solat, Kem Sebulan Jawi, Kem Literasi Al-Quran. Sebenarnya banyak program bawah panitia agama. Terima kasih Ustazah dan Cikgu untuk soalan pertama. Jadi soalan kedua,
bagaimana mata pelajaran bahasa Melayu ni, ni untuk cikgu, bagaimana mata pelajaran bahasa Melayu ni dapat pupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid-murid di sekolah? Untuk peranan bahasa Melayu lah, betul, dalam perpaduan ni. Okay, kalau kita tengok latar belakang sekolah kita dari segi kaum yang berbeza tu tak besar, tak banyak range dia. Kita hanya ada yang banyak murid Melayu memang majoriti. India ada lebih kurang 5 murid ke bawah. Tak ramai kan sekarang, 5 orang saya rasa lebih kurang. Okay. Jadi untuk perpaduan ini, tapi kita ada juga murid lain-lain tahun tu. Tahun sebelum ni kita ada Iban ke Kadazan, Elisray tu kan, tu tahun lepas lah. Jadi okay, apa tadi? Semangat macam mana benda ni, dia memang, kalau bahasa ni memang bahasa ni peranan dia bahasa perpaduan. Dia tak lain tak bukan, mesti melalui aktivitinya, pertandingan yang kita adakan lah. Salah satunya memang minggu panitia tu sendiri, sebab dia memang menjurus semua murid. Semua murid setiap kelas memang join. So cikgu-cikgu memang kita suruh laksanakan. Kita ada sediakan hadiah, ada pemenang dia. Jadi dalam ni kita tak ada asingkan. Perpaduan ni maksudnya murid Melayu ke, Cina ke, India ke, ataupun lain-lain ni memang mereka join. Dan kalau tahun 6 kita memang nampak memang sangat bagus. Ada pun kumpulan yang kelas cikgu ajar sekarang ni, kumpulan tu yang menang pun, kumpulan terbaik yang pelbagai tahun. Bermakna mencapailah, dapat dipupuk melalui pertandingan aktiviti bahasa seperti yang tahun 6 ni, melalui aktiviti mencipta sajak salah satunya. So aktiviti berkumpulan, mereka perlu kumpul, dia buat idea dia, bahan bawa sendiri, bentang dan buat persembahan sikit sajak macam mana. So kumpulan mereka yang pelbagai kaum tu menang. Memang bagus pun, murid kita yang India ni memang bagus, murid yang top cemerlang lah. Itulah aktivitinya. Dan satu lagi melalui kod akademik tadi, pertandingan dia tak lain dah, dia saling berkait. Bila perpaduan ni memang aktiviti seperti itulah yang membantu memupuk perpaduan pada murid di sekolah. Okey, terima kasih Cikgu Liana. Okey, seterusnya untuk Ustazah pula. Bagaimana pendidikan Islam dia membantu untuk membentuk sasiah dan akhlak murid-murid? Okay, pendidikan Islam ni adalah salah satu mata pelajaran yang memang tujuannya untuk membentuk akhlak dan sasiah murid. Sebab agama Islam itu sendiri adalah agama yang kita nak bawa sebagai adab di sekolah kan. Agama Islam, pendidikan Islam ni sebenarnya dia punya kurikulum dia secara holistik, keseluruhan. Bukan saja mengajar, tetapi dia juga membentuk akhlak murid secara holistik lah. Okay, macam mana melalui pendidikan dalam mata pelajaran pendidikan Islam itu sendiri ada subjek tentang adab, ada subjek tentang sirah. Sirah tu contoh macam kita akan tengok akhlak Nabi lah. Jadi melalui dalam mata pelajaran ni pun kita dah dapat memberi nilai-nilai murni atau membentuk ada pengajaran membentuk murid dari segi akhlak. Selain daripada itu, program-program yang dirancang juga menjurus kepada pembentukan sasiah murid, seperti kita menjemput penceramah luar untuk memberi motivasi atau memberi dalam membentuk akhlak murid lah, memberi ceramah kan. Kita akan panggil penceramah luar untuk memberi motivasi lah. Terima kasih Ustazah untuk jawapan bagi soalan kedua. Jadi untuk soalan ketiga, ini untuk dua-dua lah cikgu dan Ustazah. Jadi soalan dia, adakah teknologi digital ni digunakan dalam pengajaran seperti bahasa Melayu, di mana dari segi komputer, internet dan aplikasi pembelajaran lah, sama juga dengan Ustazah dalam pendidikan Islam? Kalau Ustazah, kita untuk teknologi digital ni kita telah sediakan smartboard. Kita ada smartboard dekat bilik Jekof, bilik-bilik khas lah. Dan kalau setiap
macam agama dia ada bilik Jekof, dikenali sebagai bilik Al-Hikmah. Dalam tu disediakan smartboard untuk cikgu guna sebagai salah satu cara lah untuk kita nak gunakan teknologi digital lah. Selain itu kita boleh guna TV. Dalam bilik Jekof juga ada TV, dalam surau ada TV, dalam kelas ada TV. Jadi tiada masalah lah untuk pendidikan Islam untuk mengaplikasikan pendidikan secara digital. Sama. Cuma kalau bilik khas tu tadi Jekof kan. Kalau BM ni kita tak ada bilik. Tapi makmal lah, kita guna makmal. Kita ada smartboard tadi pada makmal komputer, bilik SAL, yang tu under BI lah. Dengan bilik integriti kan, bilik mesyuarat. So smartboard ni awak nampak kan ada yang tapi yang sedang elok lah saiz dia. So sekolah ada lah 2 tahun ini baru ada kan smartboard ni. Dalam pada tu kita akan bagi kepada murid aktiviti lah macam Kahoot kan. Untuk murid buat kuisis dalam di rumah, untuk membantu murid untuk meningkatkan selain daripada di sekolah. Ada guru-guru yang buat secara Google Classroom kan, Google ID D5 GC lah, Google Classroom bagi task menggalakkan penggunaan murid untuk ICT lah, untuk ICT kerja rumah. Okey, untuk soalan yang keempat pula, apakah cabaran yang dihadapi dalam meningkatkan pencapaian bahasa Melayu dan pendidikan Islam murid? Untuk BM, cabaran dia macam lebih kurang juga tadi. Tak lain tak bukan masalah sekarang ni murid ataupun murid lah cepat dia memang terdedah dengan laman media sosial kan, sebab tak dunia fokus. tanpa sempadan lah, internet di hujung jari. So macam-macam dia orang boleh tengok kat situ. Dari segi bahasa ni dia boleh ikut macam-macam bahasa, terutama dari bahasa negara jiran kita je, Indonesia lah. Jadi bila masalah ni kan, cabaran dia bila mereka nak menerapkan dalam membina ayat, paling basic ayat pun. Anak-anak kalau kita tengok 5-6 tahun pun sebenarnya, anak cikgu sendiri pun cabai tu kan cili. Banyak dia tengok video YouTube Indonesia, kita tak tengok dia orang, kita tak pantau. Jadi masalah dia bila naik tahun 1, 2, 3, bila baru je kecil-kecil ni, tahap 1 kan, dia memberi kesan pada bahasa. Bila nak membina ayat yang mudah saja, itu memberi masalah yang agak besar lah. Murid tak dapat bahasa yang sepatutnya, bukan bahasa Melayu, diambil dari bahasa Indonesia. Jadi mereka tak tahu. So daripada laman media ni memang memberi pengaruh yang besar lah. Satu lagi, penggunaan bahasa harian sebab kurangnya membaca, kurang minat membaca. Dia orang baca sekarang, tapi banyak di laman media ni penggunaan bahasa dia bercampur. Bahasa yang bercampur ni dialek-dialek yang tak sepatutnya lah. Kalau kita dulu buku bahasa kan, standard. kita dulu buku yang memang disediakan. Buku cerita kita baca betul-betul kalau nilam dulu. Nilam sekarang ni pun sebab kita nak ikut murid semasa. Zaman sekarang ni lain. Dia dah mudahkan. Murid dah bosan baca buku cerita yang Sang Kancil dengan Sang Buaya. Dia dah habiskan 10 muka surat tu sangat selesa bagi dia orang. Dia tak minat. Dia nak apa? Kalau boleh yang sekarang ni, kalau nilam dia lebih mudah. Baca brosur, poster pun dah kira nilam. Bermakna sebenarnya di situ dia dah mengurangkan penguasaan bahasa yang lebih baik pada murid sebenarnya. Ada kesan sikit lah. Sebab zaman sekarang kan, peredaran zaman tu teknologi lah. Sebab teknologi terlalu canggih, semua boleh tengok macam tu je, tak ada sekatan. Menjadi satu cabaran besar, memberi kesan pada bahasa Melayu. Murid tak boleh berbahasa dengan baik lah penguasaannya. Itulah dua yang besar ni. Betul tak? Betul. Jawab soalan kan? Jadi bagi cikgu, apa cadangan cikgu kalau contoh murid-murid ni kan dia kurang membaca kan? Cikgu rasa apa cara yang sesuai untuk galakkan mereka ni membaca tanpa menggunakan buku? Sebab sekarang dah ada media sosial. Jadi apa cara? Cara dia, memang kalau kita bawah nilam, kita ada sistem AINS, bawah Cikgu Hisham kan. So dia dah ada sistem tu sebenarnya, cuma tak diguna pakai secara menyeluruh lagi.
ada yang boleh parents dari rumah je. Dia baca, dia isi untuk anak dia. Bermakna anak dia baca mudah-mudah pun Tak perlu baca buku. maksudnya kita Physical. nak, so cikgu pantau je lah bacaan dia ni bagus ke tak. Bagus, banyak ke tak, membaca ke tidak di rumah. Salah satunya lah. Yang tu sebenarnya tapi boleh, kadang-kadang boleh tipu, boleh yang betul atau tidak lah, sebab kita tak ada depan mata kita. Satu lagi, kalau yang bawah nilam PSS ni lah, sebab dia ada joint venture juga dengan BM, kerjasama dengan BM. Jadi guru-guru BM perlu pantau juga murid-murid ni, dia membaca ni betul ke tidak. Sebab dia dulu kita ada rumusan untuk baca cerita, sekarang tak ada dah rumusan. Baca tajuk, catat je tajuk, muka surat berapa, bahasa apa yang dia baca, tik je dekat kad nilam tu. Senang sangat untuk sebenarnya. Jadi memang cikgu-cikgu, kalau kita nak ambil tokoh nilam, pihak sana memang Cikgu Isha PSS kena tengok betul-betul cadangan. So lagi cara dia lagi melalui nilam ni pun membantu murid sebenarnya. Sekarang ni dia dah buat banyak token, so murid dah banyak membaca. Membantulah juga at least. Pandai-pandai malas nak baca pun kan, dia baca juga. Kalau BM kita buat lagi, kalau sendiri, kalau murid tahap 1 yang tak boleh membaca ni, memang program bantu membaca tadi lah. Yang itu kita baru laksanakan minggu ni untuk murid yang memang tak boleh membaca. Dia tak kenal BA-bar pun, dia tak boleh baca, tak menguasai kemahiran asas. So murid ini kita ambil untuk tahap 1 saja. Tahap 2 dia program lain. Itu dalaman saja. Terima kasih cikgu. Untuk Ustazah pula, apa cabaran yang dihadapi sewaktu mengajar pendidikan Islam? Cabaran lebih kurang sama, sebab sekarang kita berhadapan dengan dunia tanpa sepadan, dunia di hujung jari kan. Jadi murid, kalau pendidikan Islam ni sepatutnya dia mengajar kena berguru lah. Kalau kita cari dalam internet kan, kadang-kadang salah. Mungkin murid akan salah channel. Kadang-kadang banyak je yang dalam internet ni tentang agama Islam. Kalau kita biasanya, sebab tu dekat sekolah diberi penumpuan tentang kita kena mengajar ke depan dengan murid. Sebab itu lebih baiklah kalau pendidikan Islam berguru. Okay, cabaran dia itulah murid kurang fokus. Tamat sebenarnya pelajaran pendidikan Islam ni memang murid tak minat lah, sebab kena mengaji, betul tak? Jadi kita kena buat sesuatu yang bagi menarik minat budak untuk membaca. Contohnya sekarang ada TV, kita paparkan ayat Al-Quran tu dekat TV. Selain pada murid pegang naskah Al-Quran. Okey, jadi macam kena menarik minat lah. Memang kalau subjek pendidikan Islam daripada dulu lagi kan, melainkan dia minat kat cikgu tu je. Jadi cikgu kena menarik minat macam tu lah, buat aktiviti yang tak membosankan. Itu cabaran dia lah. Jadi kebanyakan yang kita buat macam tu lah, untuk menarik minat murid. Macam adakan aktiviti yang menyeronokkan lah. Sebab dekat bilik Jeko tu sendiri dah disediakan berbagai BDM yang menarik. Jadi bilik itu adalah satu tempat untuk cikgu buat aktiviti dalam surau. Jadi selain pada kita duduk dalam kelas, kita boleh buat aktiviti di luar kelas lah. Contoh macam dekat tapak perhimpunan, kita akan buat aktiviti macam tadi, ada bacaan tazkirah murid kan. Jadi dekat situ dia akan bagi nilai-nilai murni lah kepada murid kan. Dia akan bagi tazkirah macam tu lah. Terima kasih Ustazah untuk soalan 4. Jadi soalan terakhir lah untuk cikgu dan Ustazah. Jadi apakah harapan cikgu dan Ustazah terhadap perkembangan sasiah murid ni pada masa akan datang? Cikgu lah. Dah fikir dah ni. Sebenarnya perkembangan sosial ni sangat menakutkan lah. Sebab itulah macam saya cakap tadi lah, dia orang terdedah kepada media sosial kan. Macam kita dulu tak ada sangat. Kita macam belajar, tak ada pegang pun handphone, tak ada, kita tak terdedah dengan benda-benda macam ni. Jadi cabaran tu lah untuk menuntut nasihat kan. Jadi mencabar, memang mencabar. bukan kata anak murid, anak sendiri pun mencabar. Dia banyak sebab kes salah laku sekarang ni kita baru dapatkan punca dia sebab daripada penggunaan media sosial yang tak dikawal tanpa sepadan pula tu. Dia jadi apa? Banyak masalah bully, seksual punya apa tu?
kita bawa harassment. Jadi yang ni kita tak tahu murid ni dia ataupun perkara yang seksual ni dia termasuk yang mencarut. Perkataan guna lisan. jari isyarat. Dia banyak kan jenis dia semalam GB ada share. Yang tu sebenarnya punca dia yang sangat merisaukan pihak kita. Sebenarnya kita Sasiah dia tu. dulu kita Macam macam mana kan? murid-murid macam kita sebagai ni keluar bermain tak main lari-lari, main bola. Sekarang ni zaman murid, dia okey lagi lah walaupun ada internet sekarang ni tapi murid, kurang lagi. Dia duduk dalam bilik, dia diam. Tapi apa yang dia buat? Dia explore benda lain. Itu cabaran dia. TikTok. Nampak? Dia buat TikTok sendiri live. Kita dah bahaya follower dia. Ajak pula jumpa kat luar ke. So dia cabaran yang kita tak boleh jangka. Di sekolah cikgu boleh jaga lagi. Balik rumah settle. Maksudnya murid ni dia boleh depan kita lain. Watak dia memang lain. Kita ada murid macam ni Kak Bat. Kita ada di sekolah sangat tak boleh buka mulut. Sedangkan di rumah kita nampak dia macam dah ciri MBK dah. Dia ni siapa? Lima Baiduris kan. Kena. Siapa? Kena tu Kena yang macam Yang tak cakap. dia tak cakap. Dia tutup mulut je. Macam kita tengok mungkin lah macam ciri MBK kan. Bila tanya hari kita ada jumpa parents kan, report card. So bagi tahu tanya ayah dia. Rupanya kat rumah TikTok bagai. Boleh pula bercakap. Nampak tak kita macam Watak dia kita berlainan. watak dia sangat nampak macam ciri MBK dah. Terkejut lah memang cikgu tengok biar betul cik. Buat TikTok. Ya, dia buat channel dia sendiri dia bercakap. Dengan kita nak buka mulut pun tidak langsung. Untuk BM macam mana kita nak test lisan dia? Sangat rendah lah jadi. Pada Ustazah kita Nampak lain. telah Itu melaksanakan cabaran. berbagai program untuk membentuk sasa murid. Tapi kita hanya buat di sekolah lah. Kalau kita tak tahu di rumah macam mana. Kita punya tanggungjawab memanglah sebenarnya di sekolah di rumah. Tapi kita dah buat aktiviti kan. Macam untuk bagi murid ni ikut. Tapi kalau balik rumah tiada pemantauan. Memang kena ni lah. Kena Parents parents bapa lah, bapa. confirm memang dia kena pantau habis kan. Sebenarnya sekarang ni sangat bahayalah. Itulah cabaran dia. Sangat merisaukan. Macam kita dah habis idea dah. Macam mana nak buat murid-murid ni kan. Sebab cikgu tak boleh pukul. Cikgu tak ada kuasa. Kecuali cikgu disiplin lah. Dia ada kuasa merotan. Betul. Cikgu nak Tak boleh cubit tegur. sikit pun tak boleh. Tegur secara Tegur berlebihan tak boleh. setak pula. Dia kata cikgu ni apa. Yelah macam bias kan. Bagi kata-kata yang rasa macam dia Kita down. buat Tak apa boleh. yang kita mampu. Sebagai Di pihak guru pun kita dengan peraturan itu sendiri sebenarnya memang kami Menyekat. terkesan Menyekat menyekat kami betul. untuk lebih lagi mendidik anak-anak kita zaman sekarang. Itu sajalah. menjawab Sekian, terima kasih. Panjang kalau kita bercakap masalah kami lah. Okey, itu sajalah daripada saya. Kasih Cikgu dan Ustazah kerana Sama. menjawab soalan saya. Itu Okey, saja. habis dah? Habis. Terima kasih Cikgu. Okey, sama.